Giging selamanya. Betul. Buka puasa. Ayam goreng. Ish. Ramailah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padan muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni Poros, asyik nak mengusik. Kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datuk nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, Tolong akak ke? Tolong akak dapat pahala? iya, berbuat baik dan tolong-menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nina. Apa? Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya, buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, Opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang. Betul. Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni akak tak rajin nak buat. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni, banyak masa. Akan ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dah nak padam. Cepat taruh sabut kelapa ni. Ambil. Tak nak lagi. Tak
masak lagi ke? Sedapnya bau. Sedap. Duduk. Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini Opah bahulunya. Rasa dah bahulu tu. Hanyut terus. Ipin nak warna hijau? Nah. Aku punya dah nak siap. Yeay! Kak, kita orang nak keluar kejap? Keluar? Iya, nak hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Lah. Bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Kak, nak buat apa dengan kain ni? Nak buat benda yang akak suka. Akak nak jahit baju raya. Elok sangat tu. Selalu kata tak ada masa nak menjahit. Sekarang banyak masa terluang. Tapi buat apa? Bukan boleh beraya pun. Raya tetap raya. Ini tanda kemenangan kita habis puasa sebulan. Betul tu. Kita raya sekeluarga lah. Dengan saudara mara dan kawan-kawan, kita boleh raya secara maya. Secara maya? Boleh ke kalau buat sekarang? Dah rindu dengan kawan-kawan. Lama tak jumpa dan berbual sama-sama. Boleh. Nanti akak buatkan. Kenapa ni? Raya ni tak dapat ziarah kumpul mak abah lah. Tak apa. Kita kirimkan doa. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Bagus kau beli komputer tu. Dapat juga adik-adik kau mengaji. Senang juga untuk terus belajar, Opah. Waktu COVID ni, semua belajar secara maya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok juga puasa dan raya normal baharu. Dapat buat banyak benda yang biasanya kita tak ada masa nak buat. Betul. Kita dapat tidur lama-lama. Lepas tu, makan. Itu perbuatan yang menggemukkan badan. Tak ada faedahnya. Buang masa je. Opah, bila nak ajar buat sagu kelapa? Dah lama Opah janji. Lah, dah lupa. Nanti kita buat sama-sama. Apa-apa pun yang penting dalam waktu COVID ni, kita mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan. Betul tu, Opah. Opah, mana tu? Dah lama dia tak buka puasa dengan kita. Entahlah, telefon pun tak jawab. Kenapa tu? Ada ambulans kat rumah tu.
kena COVID-19 lah tu. Kesian Atuk. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulan ambil bawa ke hospital. Tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Rindulah ke Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Bin dari bin selamanya. Betul. Ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong akak kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuh tangan selalu. Assalamualaikum. Atuk! Itu dah rindu ke Atuk? Atuk dah sihat? Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul. Macam-macam lah kau orang. Kenapa ni? Tu. Atuk nangis ke? Tak adalah. Atuk teringatkan Badul. Kali ni tak dapat raya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul. Kita raya bersama. 1, 2, 3 kuih raya. Mari kita bergembira. Bablas. Mari je tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian untung 3 kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat beringgit-ringgit. Hebatlah Mak In. Bolehlah belanja kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Pak. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat beraya bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai.
أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi? Dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi bazar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada. Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai. Meriah. Seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Mail biasalah. Dia jual ayam goreng. RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Makan cepat. Kejap lagi nak pergi tarawih. Boleh main dengan kawan-kawan? Apa? Tak. Boleh solat dengan kawan-kawan. Betul. Yelah tu. Makan cepat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbal alamin. Hujan tak berhenti. Tak ada apa lagi kita main. Macam ni lah bagus. Habis 20 rakaat. Selalulah 4 rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah... Diam-diam boleh? La ilaha illallah. Mari makan moreh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Aku suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap. Aku pun ada. Aku sikit saja. Aku bukan makan kurma je tadi. Nasib baik ada moreh. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makanlah semua. Aku. Terima kasih. Sama-sama. 3 kali lebih mudah merebak dari yang sebelum ni. Ramai yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya. Rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu Perintah Kawalan Pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bazar Ramadan. Habislah kau Mail. Mail tak dapat jual ayam. Rugilah kau Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Iyalah.
Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan kuih sedap-sedap. 2, 3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul. Maknanya kelas mengaji pun tak ada lah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita Ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Ya lo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih apam balik, putu bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacik ni. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, sirap 1 botol. Sergah lagi. Kan dah kena? Aduh. Akak, PKP mula esok. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah Upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Sirap. Itu. Sirap 2 kampit. Salah tu. Alamak, selipar kat depan lah. Alah, tak apa. Terkejut ayam-ayam. Atuk nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Oh, puasa norma baharu. Macam ni lah. Tiada pembaziran.
Awal balik? Tak ada kawan ke? Aduh, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Ros, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi Opa, biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal. Opa dengar ya? Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Pin. Fizi. Sini. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mael nak tunjuk barang tu. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Jangan asal! Baik. Amin. Alamak, habis pasal pipa. Pipa korang hanyut. Woi, jom kita! Nasib baik semua dapat. Ulung, selipar je. Ini selipar mahal tau. Jadi belikan. Orang, dah basah kuyup ni. Macam mana nak sulai? Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! Dah kat luar tu. Yeay! Selipar aku menang!
Ramadan, bahagia anda. Korang ni berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi tarawih lagi. Upah, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul. Hish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Upah. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demam lah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Acum! Baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Dia berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sedapnya makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam-nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Oh, pelagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Cerita. Hai Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok? Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu Akbar. Upin, mai akak rasa? Dah sihat. Esok boleh puasa.
Aku dah boleh puasa. Betul? Boleh kita sahur sama-sama. Betul-betul. Buka puasa sama-sama. Betul-betul. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan? Uncle belanja. Tak boleh. Kamu semua kan puasa. Yalah. Ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Marvelous! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dei, semua pergi balik. Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Hai. Kau dengar tak? Cepat. Ada orang makan kat belakang ni. Pergi ni baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan, balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu, kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan surut-surut kat semak. Orang tak puasa lah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Ya. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Baiklah. Bye. Lagi. Okey. Kita beli air gurau nak? Sampai pun. Apa lagi? Turun. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tanta tu. Dah kenapa? Kita orang ingat Atuk dah. Semua dah bersedia? Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk, nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam.
Murid-murid dah basuh tangan? Sudah, cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Bismillah. Kau cari apa? Kuda gafu aku. Ish, tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan? Kena guna sudu gafu. Nah, guna ini penyepit kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu? Senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abang Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul. Lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat. Taklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Cepat kau makan. Biasa loh. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Meme selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Meme. Oh. Nah. Ih, susahnya. Biar aku cuba. Hebat kan aku? Ish, mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Kau bawa balik? Aku nak cuba guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang. Ya aku cuba pula. Janganlah. Ini aku punya. Bagilah. Pinjam je. Tak boleh. Aku nak guna. Kita kongsi lah. Lepas kau pilih tak nak pula. Tak nak. Patah. Kenapa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraung lah. Penyepit? Dah, jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opah ada banyak? Iya, kejap.
Nah. Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, Opa silap lah. Nah, banyaknya. Tak pernah tahu pun ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Mak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu Hideko datang melawat kita lagi. Kawan Jepun akak tu? Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Tengok ni. Betul-betul hebat. Opa, pandai? Bolehlah sikit-sikit. Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya Ipin, kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul sikit. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul. Cakapnya Opa. Ini mesti sedap. Ni, Susanti. Cepat korang datang. Iya, seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Lala. Nak buat apa ni? Kamu mesti lapar kan? Tunggu saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit lagi senang, Ma. Ya ke? Ya loh, Mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur, semua guna ini penyepit. Iya, Upin. Penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Faham dah. Tapi kita orang masih tak pandai guna. Betul. Haya, baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mau belajar guna ini penyepit untuk makan kan? Ya. Mari saya ajar. Boleh coba? Untuk apa tu? Untuk kamu belajar gunalah. Dulu mama saya ajar saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Nini. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih. Tunggulah. Sepi itu batu. Masuk sini. Upin boleh, Ipin boleh. Dahlah, penat tangan. Betul. Cuba lagi. Haiya. Hai, apa yang penat sangat ni? Mari duduk, atuk belanja ABCD. Uncle, ABCD 2. Okey. Apa tu? Penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu
Makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Dimakan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan pusing sehingga menyelaputinya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh. Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari Atuk buatkan. Ya, ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah, nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Saya berjaya. Aku pun boleh. Aduh. Berjaya. Aku dah pandai guna penyepit kayu. Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ni. Apa? Sebagai cucuk sanggul.